Geng, hampa tengoklah lubang ni geng. Hampa tengoklah lubang ni geng. Sekejap aku betul nampak pergi dekat air. Ni geng, lubang ni. Rosak ni. Ni duk sayang. Kat 2 kilo ni. 2 kilo dah ni. Anak-anak dia apa dah ni. Sekawan aku ni. Shit is on, welcome to my zone. Ini zone mancing aku. Dengarkan lagu ini. Aku Shidai Zone, kaki mancing bawah jambatan, kaki mancing dari view Kelong, menebing pulau. Semua aku sebat. Shidai Zone, wow. Apapun aku lipat, ikan kecil besar semua aku sembah. Yang nak makan aku tak mau, yang aku tak makan aku lepas. Hampa tengok, ikan apa aku dapat. Hampa tengok, benda apa aku nampak. Hampa tengok, hobi ini kita yang punya. Jangan tak mancing sebab berbahaya. Lepas healing santai pecah kepala. Yang penting kita sama rasa. Shidai Zone, oh. Kumpau, itu perkara biasa. Rezeki itu Tuhan punya kuasa. Asalkan mancing bila ada masa. Putus ikan besar buat kita tidur tak lena. Kalau kumpau aku buka berambut 10-20 mata pada muka. Janji boleh karau. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Tu dia gogon. Shidai Zone, oh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah sahabat-sahabat aku sekalian. Okey geng, alhamdulillah. Macam biasa abang angkat barang ni letih sikit sebab apa? Batu ladung banyak sangat dalam tong. Okey, so hari ni alhamdulillah kita ada kesempatan lagi geng, dan hari ni kita turun di atas Kelong lagi. So hari ni kita di atas Kelong yang lain pula. So ni first time aku turun dekat sini. Okey, so hari ni aku dengan sahabat aku. So kita ada Wan Gila tu dia lama kan. Ni first time kami mas ni. Dia setiap Kelong ni cara permainan dia lain kan. Dari kami hari ni tiap tengok aku ada rezeki lah. Betul. Ikut kedalaman tak tahu pasal tak dalam tempat ni lah. Betul. Sebab kalau kita tengok dia tak dalam sangat, tapi kita tak tahulah. Kita try je lah geng. Ada rezeki ada buat macam mana. Yang penting kita dapat santai-santai, kita dapat menikmati kesyukuran. Okay, so hari ni aku dengan Wan Geng Lanun, dua orang kami je lah. So sahabat-sahabat lain mereka tak free, tak ada masalah. Dua pun kita turun. Okay, so hari ni nampak boleh tengok lah ni view dah. Okay, ni view Kelong Sangkak hari ni. Kelong ni tak besar mana. Tak besar mana. Tapi harap-harap adalah rezeki kami kan. Tak tergap banyak, sekok dua menjadi lah. Okay, jom kita start set up. Lepas tu kita mancing geng. Apa pun jangan lupa subscribe channel aku dan komen. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Okay geng. Oh ni dah sangkak ni, sangkak ikan pun. Okay, kita try dulu satu.
Kat sini game kita tak tahu macam mana. So aku main yang konsep sangkak yang aku main sebelum ni dulu lah kan. Okay, kita tengok dulu. Okay, boleh change. Ini aku boleh change kat bawah. Okey, siap satu. Oh, anjing sini bagus yang syuh-syuh tu lari. Okey. Oh. Itu aku tak kat atas. Masa saya tak makan dulu ni, so tak apa dengar. Bila dia jatuh tak bunyi kan. So kali ni aku tak kat bawah. At least nanti kita mencari di mana bunyinya. Okey. Tak, naik slow ni. Naik slow ni. Lucu dah. Weh, bunyi slow-slow ya. Tak koyan tak jatuh. Duri geng. Abah lucu ke? Lucu tak abah? Okey kelah. Wan. Baru turun dah. Baru turun dah. Baru turun dah. Aduh, ayak dia ni. Apa tengok. Apa tengok saiz. Tak ada nak bubuh lagi. Turun-turun di bawah. Oh, cepat benda ni. Oh, tapi ni buat gulai dak ni. Tengok turun tak ada apa lagi. Kena dah. Geng, hampa tengoklah lubang ni geng. Hampa tengoklah lubang ni geng. Sekejap aku berturun hampa pergi dekat air. Masuk tadi lari. Minta ketiga lah. Minta ketiga. Yang turun. Tarik dekat ni lah. Anak ketiga. Ha? Itu lah tu dah. Dedok lah. Tengok dia betul dia dedok. Tengok dia tu time tak bawa poti tu. So tengok. Saya tak tak nak. Time tak bawa poti tu. Tuan buat rumah. Buat rumah ni. Kita cari minta ketiga orang dah lah. Ketiga. Oh, Wan duk cuba. Wan duk cuba. Poti tak bawa, pergi udang lah.
Kena ketiga awak, ketiga, empat ni. Tak yang besar, tak yang besar. Tak besar, besar. Boleh geram aku. Han tunggu sat. Puan kata donat dia balas geng. Puan kata donat dia balas. Kita boh. Dah ya. Oh, cantik naik dah sekok. Oi, mana nak usah, aku nak usah. Cantik ah. Tu. Donat ke roti umpan donat. Ha? Dia cepat tak dia lari tau. Nak usah. Sabar. Aduh. Ui. Keluar ni. Umpan donat geng, umpan donat. Donat ni berjasa. Naik lagi. Mẹ sợ. Nó sống. Oh lo, tak kena. Oh lo kena majuan. Pelan. Geng. Oh lo, ada lagi. Biasa lagi dia masak dia hilang. Dia nak marah. Oh dia mai geng. Oh dia makan sungguh. Donat dah jadi cadat ni ya. Tok dia mau tu kan kalau ada roti ni kan. Donat mana je lah. Ha? Donat mana? Kalau ada roti ni, Dia nak belah sini. dia memang nak belah, dia sat-sat lah. Ambil hak. Mana dah? Oh dia mai. Hantang jatuh. Dia ni ya, saya tok tu weh. Ikan lain tak mau makan geng, naikkan ni dulu lah. Sabar. Aduh weh. Sabar. Hantar tok tu dia mai tu yo. Minyak mana masuk ngai tu weh. Ada ke? Ada. Tenang tak? Dah. Sentok tu ya. Pendonat lagi. Aku tak pakai batu. Oh. Dah yang orang nama hak besar ni ya. Aduh sayang. Dia duduk bawah ni tau. Dia dah lari je siap. Oh dah. Oh tu. Pantang dia makan sentok weh. Tak payahlah mengai-mengai lomban pakai pelampung bang geng. Pakai macam ni. Ha? Boh betul sikit tak bang. Koyan aku yang ada yang ni ke? Ha? Koyan aku ada tak? Ya, sebab koyan aku hak bawah tu. Ni aku mihak bawah tu. Yang bawah mata. Mata sama tak tukar bawah. Mata bawah tu besar tu. Tak besar macam ni kecil lah. Wah. Ada lagi koyan aku hak bawah tu? Oh tak ada lah, itu putih. Tak lagi. Entah dia makan geng. Kami ni tak kisah ikan apa.
Jadi nama ikan. Macam tu lah. Nah, skop ni. Nak besar dia, 2 kilo dia. Oh, ikan warna-warni pun dah, Wan. Ha? Ikan warna-warni yang coral tu. Ada habis. Apa? Yang macam yang dapat tu. Tapi dia waduh. Ikan kerja. Tapi dia nak macam tu lah, tapi dia bukan kerja. Roti tak ada yang kami pakai je lah, ada donat. Ha? Pakai donat je lah. Tak main lah. Kat mana dia? Dia dah takut-takut sikit lah. Dia dah bawah, dia duduk bawah ni. Dia takut-takut. Dia dah takut-takut tau. Kan? Dia dah takut-takut. Tapi tu hapsak. Oh, aku nak hapsak. Oh. Tu hapsak tu kan. Ambil yang besar. Ambil besar. Hapsak tu 2 kilo tu. Batu ni kena dia sikit ni. Mana ada 2 kilo ni. Oh. Ni pakai donat. Cik baik dah donat kok. Donat ni paling hak ni kot. Yang ni cik donat beli kan beli macam-macam roti. Jom. Ada mari. Duduk kat bawah sampai dia takut-takut tau. Tu. Tengok kan. Dia dah makan dah. Tak nampak kena ada bahang lah. Mari duduk ni. Bahang dia punya layang. Aduh. Peluh orang. Duduk bawah oh. RM5. Bunyi tu ikan duri tu. Tutup pintu duduk mana ni? Nak tutup. Tutup piang pun dah sini. Mana? Besar tutup piang. Sini. Aku pun bukan. Ulu, tui. Betul. Kita buat lain. Betul. Wan. Yang wan serai. Ni. Sampai tengok. Ada tadi. Lubang tu. Tadi nampak dia. Hitam dia. Oh tu bawah tu. Duduk kan, duduk. Tak apa biar belah dulu. Tak ambil dia main ni. Yang jaga kau. Naik sekok. Tak aku nak taruh ni tak. Tak tadi soal. Ha? Bagi Wan ni dulu tak aku nak taruh tu.
Main lubang tu pakai tak rod dah lagi. Habis lubang ni main sat lah. Oh. Boleh tahan lagi, aku nak tahan rod tu. Okay. Dia tempat ni mungkin orang tak nak kacau je lubang ni kan. Sebab tu dia jinak-jinak lah. Okay, ayak tengah duduk jalan geng. Kita pergi tahan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nak usah. Ni usah, pun ni usah. Dia main game. Lebih dah umpan. Dia duduk dah, dia punya ayak tu. Nampak? Tapi ayak tu ni payah nak nampak sikit. Benar. Dia tepi besar ni bawah ni. Oh, pandai Wan. Dia kuih tahu dah kan cara macam mana makan. Kita pun tahu. Tapi hak yang garang hak kecil. Hak kecil yang garang tu. Dia umpan tu. Yang besar ni tu. Relax. Hak garang hak kecil, hak besar dia buat dah tahu lah. Tak apalah geng. Janji makan sudahlah. Aduh, sebab sini lopan bukannya pakai pelampung. Main setok bodoh nak. Sebab roti tak buat. Sabar. Aku kampung aku takut mentakir. Bukan aku takut pegang ikan. Oh, sini makan kabut tu je no. Weh, kat kuat tu. Dia masuk yang ni kan, kami mengai dulu kan. Aku buat kerah dia. Tak rasa dia makan, tapi aku cerup sikit je, tengok dia lari. Oh, wish mai lagi. Banyak oyu tu. Dia punya ayak tu. Kerah pun kerah lagi kan bu. Oh, dia Wan tu. Tengok Wan. Dia janji tepung kot no. Baju udang ni tak tahu. Habis. Umpan ni kira tak tergantung sikit aku anda. Balas juga oh. Tunggu besar Dia ni. makan kaya tau. Tunggu besar. Habis. Kau tengok. Dia cakap kau ni. Tapi tak besar. Hak besar tu tak mau makan dah. Oh.
Kat betul Kat betul. Hari peluh. Nak ni masuk. Ni tak perlu tarik kuat-kuat. Baik, tebak. Tebak. Tarik kuat-kuat. Oh. Mana sini? Mana? Taruh jalan je tu. Aduh, duduk. Dia bebak kat geng dia. Alah, lari. Bak. Dah. Geng. Nampak tengok geng. Kosong. Dua menit. Anak-anak dia habis kena kutik. Pak dia kami nak pak kan. Dia unduk belakang. Dia takut lah. Dia tak slow, dia takut tajam lah. Tu pula kalau dia duduk cacah lu, dia duduk syal lu. Hah? Lu kecil ni. Kecil ni. Boleh sampai ni. Duduk dia sampai ya. Apa cucuk macam saga. Naik lagi geng. Boleh tu. Naik. Dah lagi. Roti pedas lagi. Dia rasa-rasa dia belah dia. Ya. Dia main balik kau sedap kau pedas-pedasan. Dia. Dia gila lah. Duduk dalam ah. Dia main tu. Buat kolam ni. Terbang lah. Sini. Dan dia macam kok tarik betul eh. Tarik macam tu kan. Dia macam ya, angkat terus je. Hentak slow-slow, jangan tarik kuat-kuat. Cucut. Kat bawah. Dah tarik tu. Berapa? Hah? Sotong. Oh, kalau sotong. Rock wine kena kan. Oi, kasak ni. Oi, lawan. Hah? Woi. Gila. Bawa main 2 ekor. Hah? Bawa main 2 ekor. Tarik ke tak? Ya. Akhirnya dapat kat bawah mah 2 ekor Ayak dia. Okey. Okey, assalamualaikum. Allah, sakit pinggang geng. Okey. So alhamdulillah geng. Hari ni komplotan aku dengan kawan geng Lanun di atas Kelong. So Kelong Sangkak yang mana yang first time kami try. So lokasinya di area-area Batumong. So memang first time So kalau hampa nak tahu Kelong Sangkak ni hampa boleh try tengok dekat TikTok ke ataupun FB lah kan. So kami pun
dapat nombor daripada situ lah. Okay, so hari ni ikan tak apa nak makan. Ikan sisik kita target sekap apa segala macam ni tak ada kan. So adalah spesies geli-geli. So tiba-tiba dia timbul. Abang boleh tengok lah dalam video ni, ada timbul banyak saiz yang 2 kilo lebih pada. Tapi yang sudi makan saiz anak-anak lah ni. Anak-anak je lah. Abang tengok. So tadi Wan bilang total apa Wan? 16 ekor. 16 ekor. So ini kita ada loban 16 ekor. 16 ekor. Oi. 16 ekor kat market ni jual mahal cik weh. Okay, so ikan lain kita target ini memang tak ada. Duri banyak lah ini. Tapi kelong sangkak ni sebenarnya just nak share kat hampa lah. Kelong sangkak ni cetek. Cetek yang tu lah. Bila cetek ni dia tak berapa nak apa ni, ikan nak banyak sangat lah kan. Tapi tak pasti juga. Maybe kami main ni rezeki kami setakat ni je. So maybe hampa main nanti hampa gasak sekap dan sebagainya terpulang lah. Sebab kalau ikut yang kami tengok dekat video-video yang mereka share tu, ada dapat kapu, sekap dan sebagainya lah. Tapi maybe rezeki kami takat ni lah. So kita kena terima geng. So kita dah usaha dah, kita dah doa dah, tawakal pun dah. Okay, jom kita nak set up dulu. Kita nak kemas-kemas barang. Lepas tu kita balik geng. Stay tune. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Shit is on, welcome to my zone.